Dalam satu hadis diganding puasa dengan Quran, memberi ataupun menunaikan tanggungjawab yang sama, memberi apa dia? Syafaat kepada orang yang bersama dengan mereka ketika mana di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita top up lagi dengan apa? Sedekah. Kan sedekah di bulan Ramadan ni sedekah yang afdal. Sedekah di bulan kita berpuasa adalah sedekah yang afdal. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdal. Sedekahlah berapa pun. Alhamdulillah, beruntunglah kita. Kita berada di tempat yang memungkinkan kita bersedekah. Kita berada di tempat yang menjadikan kita rasa senang hati untuk bersedekah. Di rumah Allah, di masjid, di surau, di tempat-tempat yang mana memerlukan bantuan sedekah daripada kita, memberikan zakat fitrah kita, itu di antara sedekah yang kita boleh lakukan, maka itu adalah yang terbaik. Oleh kerana itu tuan-tuan, di bulan Ramadan ini disyariatkan juga sedekah yang wajib, iaitu nama dia apa? Zakat fitrah. Nampak tak? Hebat kan puasa tu? Ada Quran, ada sedekah, iaitu zakat. Maka keluarkanlah yang terbaik bagi diri kita supaya kita mendapat nilaian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita top up dengan sedekah-sedekah sunat yang lain. Biasanya orang buat contoh sehari RM1, terserahlah kepada tuan-tuan masing, mengikut kadar kemampuan masing. Aku mampu berapa, sedekahlah. Yang penting niat ikhlas daripada hati, iaitu imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan, beriman dengan Allah, Allah akan memberi ganjaran. Kita buat kerana Allah, maka semuanya itu akan mendapat nilaian yang terbaik. Tuan-tuan, kita bayangkan apa yang kita buat itu, apa yang kita bagi, kita akan dapat balik kembali. Siapa yang dapat? Kita yang melakukan, yang mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janji. Dan kita yakin kita akan dapat sebab keimanan kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala menerusi lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam.